kesinambungan kesinambungan daripada session training session yang telah disampaikan oleh Dr. Hanisa pada awal bulan Disember baru ni berkaitan dengan seni membina Empire Emas, dan kita datangkan dua pemenang yang merupakan pemenang untuk rekrutmen ni. Yang pertamanya Puan Rozilawati yang telah berjaya merekrut seramai 54 GS dan juga satu EP pada bulan lepas, dan seterusnya Puan Nordiana yang berjaya merekrut seramai 53 orang GS Gold Saver dan 2 EP Executive Partner pada bulan lepas. Jadi untuk malam ni kita akan bersama-sama dengan dua sharer kita ini berkaitan dengan rahsia bagaimana kedua-dua ni berjaya untuk merekrut 50 orang GS, maksudnya melebihi 50 orang GS dan tempoh sebulan. Dan macam mana kedua-duanya mempraktikkan apa ilmu yang didapati daripada sesi training Dr. Nisa pada awal bulan sebelum ni, dan sebelum ni pernah ada teaser di bulan lepas, dan tahun ni kita ada bulan ni di awal minggu itu kita ada full session dengan Dr. Nisa. Mungkin kita boleh dapat Nisa ni kedua-duanya adalah antara kes kita kata proven case kan, bagaimana maksud kita boleh rekrut 50 orang GS dalam masa sebulan. Jadi tanpa menyayangkan masa, saya beri laluan kepada presenter kita yang pertama, iaitu ataupun yang akan berkongsi kejayaan beliau, iaitu Puan Rozilawati Muhammad yang daripada Kuantan Pahang, dan juga daripada grup Dr. Anissa Gold Warrior, untuk bersama-sama berkongsi dengan kita rahsia berjaya merekrut 50 GS dalam tempoh sebulan. Falyatafadhal mashkurah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Nur Aiza. Suara saya jelas ya Puan? Jelas, okey. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya Rozilawati binti Muhammad, merupakan seorang GGM dalam KAB Gold. Saya merupakan seorang pesara kerajaan, pejabat awam, pesara pejabat awam. Saya memilih bersara pada umur 41 tahun, dan sekarang saya bekerja sendirilah dengan beberapa bisnes kecil yang saya buat. Di samping saya juga merupakan dilantik menjadi penasihat mahkamah bagi kanak-kanak, penasihat mahkamah Jubana lah kalau orang lebih kenal dengan nama tu. Sebenarnya nama dia penasihat mahkamah bagi kanak-kanak. Okey, dengan KAB Go ni sebenarnya saya mula join pada tahun 2023, tak silap saya bulan September. Jadi dah 2 tahun lebih saya join. Nak kata rahsia ni bukan ada rahsia pun sebenarnya rekrut ni. Hari ni saya cuma berkongsi apa yang pengalaman yang saya lalui secara jujur lah. Apa yang saya lalui sepanjang cabaran rekrut bulan November tersebut. Okay. Okay, next. Okay. Saya sebenarnya dah 2 tahun join KAB, tapi sebagai ahli yang saya rasa pasif lah. Saya join, target saya, matlamat saya adalah untuk upgrade diri saya sendiri daripada GS, saya nak capai GGM. Itu target saya, dan juga saya nak ajak anak-anak saya, suami saya menyimpan emas. Itu sahaja target saya. Jadi saya ada beberapa orang sahaja GS, dalam 9 orang GS yang di mana keluarga dekat saya, anak suami saya, dan juga ada beberapa orang kawan yang memang sebenarnya saya tak ajak pun, dia tanya, buat apa sekarang? Saya ceritalah, saya tengah buat KAB Go ni macam ni bagus semua. Okey, nak ikutlah. Macam tu je. So, saya tak mula pun rekrut orang sebenarnya. Okey. Bila ada cabaran rekrut mulai bulan November tu, saya rasa ini masa yang tepat untuk saya mula. Saya mula buat dengan serius untuk saya faham. Sebab saya cuba sepanjang 2 tahun tu saya hanya jadi CCTV, memantau sahaja grup-grup yang saya masuk. Saya cuba faham, tapi agak sebab saya tak buat. Jadi benda tu agak lambat untuk saya betul-betul faham. Jadi saya rasa saya kena buat sesuatu untuk lagi cepat saya belajar.
So sebelum mulakan saya memang kena betulkan niat lah. Semua orang saya rasa apa yang kita lakukan kena betulkan niat kerana Allah. Sebab nak ajak orang join KAB Go ni adalah benda yang baik. Saya cuba sedaya upaya untuk sebarkan perkara yang baik dan mengajak orang membuat kebaikan lah. Jadi menyimpan emas dengan cara yang betul, dengan ilmu di tempat yang betul. Itu saya punya niat lah. Dan keduanya sebenarnya niat utama saya adalah mengajak orang sekeliling saya. Terutama keluarga saya lah. Saya ramai anak-anak saudara yang baru habis belajar, yang baru mula kerja. Ataupun kalau dah kerja pun yang baru membina keluarga. Maksudnya dalam umur 30-an, 20-an macam tu. Jadi saya rasa saya ingin, sebab saya dah tahu apa kebaikan yang menyimpan di KAB Go ni, saya nak anak-anak saudara saya pun ikut sama. Saya nak orang yang keliling saya pun tahu benda yang sama dan buat benda yang sama. Sebenarnya saya ada sedikit penyesalan lah. Saya mula dengan agak lambat. Bagi saya agak lambat lah saya mula. Jadi saya tak nak anak-anak saya dan anak-anak saudara saya lalui kesilapan yang sama dengan saya. Jadi saya nak dia orang mula awal. Jadi sebab itulah walaupun baru habis belajar, saya terus ajak join KAB Go walaupun belum bekerja lagi. InsyaAllah dalam masa akan datang dia akan bekerja lah masa terdekat. Okay, next. Okay, macam mana saya bila nampak je ada kempen tersebut, saya terus cabar diri saya. Kali ni saya nak join dan saya nak masuk. Terus saya tetapkan target. Target masa tu saya terus letak target yang paling tinggi, 50. Saya pun tak tahu kenapa saya letak 50, saya terus tulis 50. Bila semua orang kata, wah Kak Rosie 50, saya pun macam nak tarik balik malu. Dah letak 50 kan? Tapi dalam macam kenapa letak 50 Macam tu lah. Tapi tak apalah, buat je lah saya kata. Okey, bila dah letak target, saya cuba membahagi-bahagikan target saya tu supaya kita tak nampak terlalu banyak lah. Okey, saya bagi 50 sebulan, bulan November. Ada dalam 30 hari. Kemudian bagi kepada mingguan, bagi pada 4 kan. Kalau bagi pada 4, mungkin target saya dalam 13 orang sahaja seminggu. Kalau bagi, tu Dr. Anissa kata saya pun terkejut. Saya pun sendiri terkejut. Anissa akak pun terkejut sebenarnya si 50 tu. Okey, kemudian harian. Saya mula membahagi dengan hari ini Dr. Anissa pun beritahu dalam grup tu supaya kita mengecilkan lagi, membahagi-bahagikan lagi kita punya target tu lah. Kalau sehari saya target 2 orang je sebenarnya. Kalau saya capai dapat GS 2 orang sehari, 25 hari bulan November saya dah selesai. Target saya 50 orang. Sepatutnya macam itulah. So itu caranya lah, cara saya buat, dan saya rasa dalam grup kami tu pun ramai buat cara yang sama lah, membahagi-bahagikan ikut target. Okay, next. Okay. Kemudian bila saya dah ada target 50 orang, saya mula membuat senarai. Ini kena duduk diam-diam buat senarai. Ini saya kata, biasa kata bayangkan wajah-wajah kesayangan. Sebab target saya ni, sebab saya baru mula. Jadi saya mula dengan circle yang paling rapat dulu. Iaitu 3K. Keluarga, kawan dan juga kenalan. Kalau tengok kecil je saya punya tu, tengok tu ada Pak Ngah, ada Mak Ngah, ada Mak Tis, semua ada. Nama anak saudara semua ada. Saya bahagi-bagikanlah adik-beradik, anak saudara, kawan-kawan yang kita jumpa sebab di mana sama kerja dulu, kawan sekolah dan sebagainya lah. Kalau nampak situ ada geng tadika. Geng tadika tu bukan kawan tadika saya, tapi saya pengusaha tadika. Jadi saya ada kawan-kawan dan juga pengusaha tadika lah. Macam itulah. Kemudian kat bawah sekali tu, kalau perasan yang kedua tu ada, kau nampak tak ni? Bukan target. Bukan target. Maksudnya yang tak ada dalam target saya. Bukan kawan saya, bukan kenalan. Mungkin ya kenalan lah. Bukan kawan rapat dan bukan juga keluarga. Tapi saya cerita macam mana saya boleh ada senarai yang bukan target tu. Okay. Next. Okay. Okay. Kemudian mulakan langkah lah. Kita dah ada. Saya target ni saya buat dalam Telegram. Saya simpan dalam Telegram. WhatsApp mungkin ganggu sikit, saya simpan dalam Telegram dan saya akan lihat setiap hari. Perkara pertama bila saya nak mula, saya akan tengok dulu target saya tu, senarai target saya. Okey, saya target sekurang-kurangnya 2 orang GS sehari. Jadi saya kena cuba approach 20 orang sehari. Saya cuba buat begitu. Jadi cara approach ni saya hanya melalui WhatsApp
dan bersemuka. Tapi 90% saya buat melalui WhatsApp saja. Mesej saja. Yang bersemuka tu hanya sebahagian kecil sahaja. Kalau saya berjumpa. Masa ni saya masih buat secara online sahaja. Okey. Ada 3 cara sebenarnya saya nak ajak orang join. Yang pertama saya direct je. Kalau orang saya biasa, kawan-kawan saya biasa jumpa ataupun kawan-kawan yang saya biasa dalam grup semua, saya akan cakap je, Assalamualaikum, sekarang saya join kempen untuk rekrut. Saya ceritalah KB ni 100% Muslim, patuh syariah dan sebagainya. Nak join tak? Biasa, itu direct, itu ayat direct sahaja. Itu kepada orang yang saya rasa memang dia tak terkejut saya mesej dia sebab dia dah biasa dia berinteraksi dengan saya lah melalui WhatsApp ke, pernah selalu jumpa ke dan sebagainya. Kedua, kalau orang yang kita jarang sangat, saya rasa macam kita, contohnya anak saudara saya tapi jarang jumpa. Kalau jumpa pun time kenduri, dia orang dah ada keluarga sendiri, kehidupan sendiri. Time kenduri jumpa setahun mungkin 2 kali, 3 kali. Masa tu kita akan berborak, berbual pasal keluarga dan sebagainya kan. Kita jarang bercerita pasal hal lain. Tapi kalau tiba-tiba je nak mesej ataupun kawan sekolah kita yang dah lama kita tak kontak, dah lama kita tak pernah mesej dia. Tengok kita punya history dalam WhatsApp tu tak pernah, kosong, tak pernah ada WhatsApp dia. Tiba-tiba takkanlah nak ajak join KB Gold kan. So, saya yang untuk orang-orang sebegitu, saya akan mula dengan bertanya khabar dulu. Borak-borak. Macam, Assalamualaikum, kau apa khabar ya? Sekarang kat mana ya? Macam itulah. Sekarang buat apa ya? Macam tu. So, kita berbual-bual dulu. Nak orang ingat kita dulu. So tak apa, hari tu kita habiskan dengan berbual sahaja. Tak apa, biar je, tak payah sebut lagi pasal KB Gold. Itu yang kedua. Yang ketiga, barulah saya ambil follow up. Follow up ni biasanya orang yang kita pernah cakap tapi dia tak ambil tindakan, dia tak register lagi. Dan kita akan follow up. Sebab tu kalau tengok senarai saya sebelum ni, ada macam-macam tanda. Ada yang saya tanda gambar bunga, ada saya tanda right, ada saya tanda gambar jam. Biasanya itu masing-masing lah. Macam saya tanda gambar bunga tu maksudnya saya dah bagi ayat berbunga-bunga mengenai KB Gold ni. Itu ayat bunga-bunga lah saya dah bagi dah. Kalau saya tanda right tu maksudnya dah berjaya. Dia dah daftar GS berjaya, dah saya tulis berapa hari bulan yang dia daftar tu. Yang bunga tu pun sepatutnya tulis berapa hari bulan kita hantar ayat-ayat bunga dekat dia. Sebab kita nak follow up. Mungkin kita beri masa dulu. 2-3 hari kita buat pada orang lain dan kita balik semula kepada senarai asal yang kita hantar ayat-ayat bunga tapi belum ambil tindakan. Belum daftar dan sebagainya. Jadi follow up semula. Assalamualaikum. Macam mana ya hari tu? Okey tak? Nak tak join KB Gold? Kita bagi sikit info. Harga hari ni banyak ni. Ini harga sekarang ni harga dah turun sikit. Ataupun hari ni ada diskaun. Macam itulah kita cerita. Ataupun tunjukkan design gobar yang cantik-cantik lah. Saya biasa tunjuk yang Gaza tu ke, tunjuk yang cantik-cantik. So kita mulakan semula supaya dia tak lupalah kita follow up. Tapi seboleh-bolehnya jarak sikit. Follow up tu jangan maknanya hari berikutnya. Kita mungkin selangkan sehari ataupun 2 hari. Macam tu. Okay, next. Okay, apa yang saya buat bermula pada bulan November. Sebelum tu saya ada buat tapi kurang konsisten, kurang istiqamah. Tapi mulai bulan November tu saya dah mula istiqamah untuk paksa diri saya buat beberapa perkara. Yang pertama, WhatsApp status. Setiap hari saya akan up satu status berkaitan dengan KB Gold. Tak kisahlah kalau saya tak ada apa sangat saya nak up, saya akan up harga semasa, harga hari itu. Lepas tu saya terus letak link saya. Link saya untuk daftar tu lah, ni daftar percuma tu, dan juga landing page saya akan letak sekali. Okay. Dan juga saya akan kongsi FB story setiap hari. Saya akan share mengenai KB Gold. Biasanya saya ambil bahan-bahan ni melalui grup lah. Dalam grup kan ramai orang share macam-macam, share yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, ada kata comel dan sebagainya. Saya akan gunakan tu. Saya pinjam, biasa saya akan mesej, boleh pinjam? Maksud boleh pinjam tu saya nak gunalah tu. Saya akan share dalam sama ada FB story ataupun WhatsApp status. FB was saya bukan setiap hari. Kadang-kadang. Kadang-kadang saya share, itu pun saya share daripada Ustaz CEO, daripada siapa yang share mengenai KB Gold, saya share juga di wall saya lah. Kadang-kadang saya ada juga menulis sikit-sikit. Okay. Bersemuka. Bila saya dah buat kempen ni,
saya kena tanam dalam fikiran saya berada dalam kempen ni. Apa saya punya misi? Saya nak rekrut 2 orang sekurang sehari. Jadi setiap orang yang saya jumpa, saya cuba untuk bercerita. Contohnya, masa tu anak saya nak konvo Form 5, konvo akhir tahun tingkatan 5, dia nak bukit bunga. Jadi saya pergilah kedai floris tu, sambil anak saya pilih-pilih bunga dan floris buat bunga, saya bercerita. Okey ke bisnes sebenarnya dia? Bolehlah Kak, boleh menyimpan tak agaknya bisnes? Bolehlah, kenalah paksa simpan sikit. Simpan emas kan bagus. Saya tanya, okey bagus Kak, saya pun tahu simpan emas ni. Mulalah bercerita. Tahu tak Kak Ibigo cerita pasal Kak Ibigo? Akhirnya dia nak berdaftar. Itu orang yang saya kata bukan target tadi. Dia tak ada dalam target saya, tapi saya jumpa dari itu, saya bercerita dan dia daftar. Alhamdulillah, rezeki Allah buka hati dia, lembutkan hati dia, dan dia nak berdaftar. Okay. Dan sebenarnya kalau bukan target saya tadi, ada 5 orang sebenarnya yang daftar bukan target. Yang 4 yang saya jumpa bersemuka, saya rasa seorang je. Yang 4 orang lagi tu adalah melalui WhatsApp status saya ataupun FB story saya. Dia saya tak kenal sangat. Dia mungkin save nombor saya pun ada save nombor dia. Mungkin dia pernah berurusan dengan saya sebelum ni. Dan juga mungkin dia kawan saya di FB. Tapi memang kami kadang-kadang tak jumpa, tak kenal apa sangat. Tapi dia yang mesej saya nak daftar. Ataupun ada seorang tu, 2 orang yang terus tekan link daftar. Dia beritahu saya dah daftar. Macam tu je dia beritahu saya. Ataupun saya check dekat saya punya My Empire tu, saya tengok ada. Downline saya tu ada nama baru. Itulah 5 orang. Maknanya saya rasa 5 orang ni menyumbang besar jugalah, 10% daripada keseluruhan yang saya target tadi kan, melalui status WhatsApp dan FB story. Bagi saya benda ni sangat berkesan lah, dan saya cuba buat sampai sekarang lah, saya cuba teruskan sampai sekarang. Okay, next. Okay. Apa yang saya usahakan untuk konsisten lah walaupun perlahan. Kadang-kadang ada hari kita boleh dapat 10 orang, boleh dapat 10 orang. 20 kita approach, 10 kita dapat. Ada hari kita approach 20 seorang pun susah dapat. Semua tak nak respon. Okey, ada beberapa bahasa lah kalau dalam menjalani, dalam proses rekrut ni, saya rasa ada beberapa bahasa yang kita kena faham. Kalau orang senyap, itu normal. Jangan kata, alah dia ni tak suka kita, tak best lah, macam ni, down lah. Memang kita akan rasa sedikit down lah. Sebab tu kami pun dalam grup tu akan kongsi dalam grup yang ditubuhkan oleh ada untuk menyokong orang dalam kempen rekrut ni. Adalah biasa kongsi lah, rasa fresh lah hari ni, asyik kena reject je sebagainya. Tapi lama-lama kami akan ketahui bersama dan akan mula semula, sebab benda tu normal. Scene, bukan penolakan, orang scene je, blue tick kan, blue tick sahaja. Tapi senyap, tak jawab apa-apa. Ada yang orang buat, dia bagi emoji ataupun kartun yang lucu, yang comel-comel kan. Kenapa scene je, saya tunggu. Tapi saya tak guna yang tu. Sebab bagi saya orang yang scene ni, dia perlu masa, dia perlu ruang. Jadi saya cuba tak ganggu dia dengan emoji-emoji macam tu. Saya biar je. Kerana itu saya akan follow up, mungkin lagi 2-3 hari saya akan follow up semula. Untuk sampailah dia, kalau dia tak jawab, sampai 2 kali saya follow up tak jawab, okey, tak apa. Saya pergi kepada next. Tak apa. Saya akan letak dekat senarai saya tadi, letak jam. Saya tak letak pangkah. Pangkah tu maksudnya tak boleh dah. Tak, saya letak gambar jam, maksudnya dia ambil masa. Dia perlu ambil masa. InsyaAllah satu hari kita terus doa, Allah lembutkan hati dia, dia akan nak berdaftar juga. Dia akan faham. Setiap hari macam itulah, memang ada yang akan reject, ada yang kata tak nak dan sebagainya, itu biasa. Ada yang kata nanti. Saya jarang dapat yang kata terus tak nak. Dia nantilah. Nanti saya daftar kan macam tu. Nantilah, tak apa, nanti saya tengok macam mana kan. Okey, beri ruang, tak apa. Okey, tak apa. Sambil tu terus je hantar maklumat, info-info mengenai KAB Gold. Sebabnya, orang yang nanti ni sebenarnya dia bukan tak percaya, tapi kurang yakin. Dia masih menunggu apa perkara yang boleh meyakinkan dia. Jadi bagi saya terus dia hantar. Saya hantar. Selagi dia kata, jangan hantar dah. Saya tak pernah lah jumpa yang kata jangan hantar dah. Tapi saya hantar je. Saya hantar sikit-sikit je, terlalu banyak pun. Mungkin poster, macam-macam tu je lah. Saya hantar supaya terus dia memikirkan pasal KAB Go ni. InsyaAllah nanti Allah lembutkan hati dia akan berdaftar insyaAllah. Memang ada pun yang ambil masa dalam 2-3 minggu,
Minggu last tu baru dia daftar. Setelah dia kata nanti-nanti. Teruskan langkah kecil setiap hari. Memang kena buat. Ini maksudnya konsisten tu yang penting. Menang bukan sebab laju tapi sebab berhenti. Sebab tak berhenti, sorry. Menang bukan sebab laju tapi sebab tak berhenti. Ini saya yakin sangat. Sebabnya saya pun pernah buat. Masa saya, sebenarnya saya capai 50 tu dalam 15 hari bulan saya rasa. Sebelum 20 hari bulan saya dah capai 50 orang. Jadi saya relax, saya agak relax. Tapi saya buat. Tapi agak slow lah. Slow. Akhirnya adik-adik dalam grup kami tu dinakan. Dr. Anissa, Diana, dia orang dah lebih daripada 50. Dia orang mula dia cakap, Kak Rozi, jangan jadi macam anak tidur bawah pokok kan, kura-kura dah pintas. Betul, saya 2 hari sebelum tarikh tutup, saya dah jadi saya bukan top 3 dah masa tu. Jadi saya macam mana ni, mesti buat. So saya buat. Last minute tu saya lari laju sikit lah. Saya cari-cari. Alhamdulillah dapat jugalah. Sebab saya target juga, saya nak berada di top 3 lah. Saya usahakan saya dah berada di top 3 masa tu. Okay. Next. Okay. Buat dengan adab dan hati lah. Follow up dengan hikmah. Tak memaksa, jaga bahasa, hormati keputusan, faham situasi. Kita nak sebabnya macam saya, senarai saya itu orang yang saya kenal. Orang yang saya kenal, saya tahu dia kerja apa. Kalau dia tu cikgu, saya akan mula follow up atau approach dia sebelah petang lepas asar. Kalau dia tu kerja office, saya biasanya lepas maghrib, antara maghrib dengan isyak. Kalau dia tu student umur 20-an, yang tu boleh selepas 10 malam. 10 sampai ke 12, saya rasa masih okey sebab biasanya budak-budak muda ni memang dia suka berjaga malam. So kita tak ganggu, kita kena cari masa yang sesuai lah. Kemudian kalau dia kata dia tak nak lagi, saya buat kesimpulan kalau orang yang tak nak ni, dia pertama dia kurang yakin, bukan tak yakin, kurang yakin untuk join. Kedua, dia sudah join syarikat emas lain. Dan ketiga, dia ada trauma lah dengan syarikat-syarikat emas sebelum ni. Okey, kalau yang kurang yakin tu, kita terus je feed dia dengan info-info terkini. Yang sudah join syarikat lain, kita terus kongsi kebaikan KB Go ni tanpa menunjukkan kelemahan syarikat lain. Macam itulah. Macam saya boleh cakap, baguslah kalau dah ada syarikat ni, boleh banding nanti. Ada masa harga murah dekat sini. Ada masa di sini ada produk yang lebih bagus dan sebagainya. Macam itulah. Kemudian trauma. Orang trauma ni, kita biasa kena terima, accept. Betul lah, kita faham orang yang trauma ni sebabnya dia ada pengalaman yang kurang baik. Tak apa, beri dia masa. Okay, next. Okay, percaya kepada proses. Pokoknya nak buat mesti ada ilmu, konsisten dan ikhlas. Ilmu ni kita belajar sebenarnya dari proses ni pun belajar. Jangan buat seorang diri. Alhamdulillah saya sangat bersyukur bawah umpaya Dr. Anissa dan juga Tuan Aiman, kami ada grup yang memang support kami untuk buat ni bersama-sama, dan Dr. Anissa dan Tuan Aiman sangat penyabar melayan kerenah kami, macam-macam dalam tu, tanya soalan macam-macam dan tetap dilayannya. Alhamdulillah. Okay, next. Okay. Apa hikmah? Maksud sepanjang saya menjalani kempen ni, ada beberapa hikmah yang saya dapat dan sangat saya syukurilah. Pertama, saya tambah ilmu. Saya dah tahu dah. Dari saya rekrut orang, banyak benda saya belajar, benda yang saya tak tahu langsung sebelum ni sebenarnya. Mengenai sistem, mengenai produk dan sebagainya. Banyak sangat benda baru yang saya belajar. Bila orang tanya saya akan tanya dalam grup, saya dapat benda baru. Dan saya sangat bersyukurlah. Secara tak langsung saya rasa ilmu saya mengenai KB Go ni bertambah banyak sangat berbanding yang saya diam 2 tahun. Sebulan ni saya rasa tambahnya peratusannya sangat besar, berganda-ganda daripada yang saya diam 2 tahun tu. Kemudian tambah keyakinan. Memang saya bila kita dah tahu, saya yakin, lebih yakin. Saya boleh bercerita dengan orang, siapa-siapa saya jumpa, saya boleh bercerita mengenai KB Go. Kalau dulu saya nak buka mulut pun saya takut. Saya tak berani. Saya cuma berani cakap sikit-sikit dengan orang yang saya kenal sahaja. Sekarang ni saya dah boleh, alhamdulillah saya dah berani dah bercakap mengenai KB Go. Kemudian kuatkan silaturahim. Sebab kita akan cuba hubungi, kita kena selam jugalah. Kita nak hubungi, kontak, WhatsApp, senarai kita tu, yang senarai mara kawan kita dan sebagainya. Bukan semata-mata sebab nak dia join KB Go.
kita juga nak bersilaturahim dan nak berukhuwah dengan mereka lah. Dan silaturahim dan ukhuwah juga di kalangan grup lah, ahli grup. Memang sangat rapat lah kami dalam tu. Bila kita melalui cabaran, satu kesukaran, susah senang bersama, kenangan manis dan pahit bersama, alhamdulillah hubungan kami semakin rapat. Okey, saya rasa itu sahaja. Dah lebih pun 10 minit. Ni tak ada. Lepas ni tak apa, MC yang buka soalan. Saya tak berani nak jawab soalan ni. Okey, itu sahaja. Terima kasih kepada KB Gold, kepada Infak yang beri peluang kepada saya untuk bercakap pada hari ini. Saya sangat hargai peluang ini dan semoga KB Gold terus maju, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Rozi. Tu nampak kan? Sebenarnya kita bagi masa 10 minit je, tapi sebabkan mungkin banyak yang Pak Rozi nak berkongsi ni kan. Dan kalau kita tengok apa yang Pak Rozi kongsikan pada malam ni, dia sebenarnya inline ataupun selari dengan apa yang Dr. Hanisa beri dalam training yang lepas. Contohnya kena ada target kan. Maksudnya kalau 50 kita nakkan 50 kena bahagi 30 hari. Kan berapa sehari tu dah 2 orang. Keduanya kena mulakan keluarga terdekat. Lepas tu untuk dapatkan berapa jumlah yang kita nak tu, contoh 2 orang sehari, at least kena hantar kepada berapa tadi Puan Rozi? 20 orang kan? 20 orang. Rule of large numbers. Memang apa pun maksud dalam dunia pemasaran ataupun kita dalam bisnes ni, memang kita kena fokus kepada rule of large numbers kan. Maksudnya kepada kita hantar kepada seramai orang kan. Cuma yang mungkin ada sedikit lah yang saya dapat daripada Puan Rozi tadi kan. Sebab kita ada persamaan sebenarnya. Sebab saya pun pesara awal juga. Kan, pesara awal juga. Jadi tadi yang Puan sebut tentang masa yang sesuai. Itu mungkin lah. Kita sebab kita dah biasa bekerja dan kita tahu masa waktu kerja orang tak nak diganggu. Kan? Jadi itu ada antara poin tambahan lah yang kita boleh dapat daripada Puan Rozi tadi. Dan sebelum saya teruskan dengan Puan Diana, jadi kalau ada tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan, jadi selepas daripada sesi Puan Diana, sharing selepas ni kita akan buka lah pada soalan. Sama ada boleh utarakan secara verbal ataupun boleh tulis di ruangan chat lah. Okey, jadi untuk yang seterusnya saya jemput kita punya presenter kita yang kedua pada hari ini, perkongsian daripada Puan Nodiana binti Mak Khamis. Puan Nodiana ni berasal daripada Sungai Buloh ya. Sungai Buloh. Sekarang ni sedang bercuti sebagai sebenarnya bertugas sebagai guru. Bercuti untuk menghabiskan pelajaran ataupun completed her PhD. Mempunyai 6 orang anak. Dan untuk sesi yang lepas, untuk bulan yang lepas, beliau telah berjaya merekrut seramai 53 orang GS dan juga 2 EP. Jadi untuk seterusnya saya serahkanlah kepada Puan Diana untuk sharing daripada beliau. Terima kasih kepada Puan Maiza. Semua boleh nampak ke slide saya? Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Seperti mana yang diperkenalkan tadi, nama saya Nordiana binti Mat Khamis. Saya seorang guru daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan sedang menyambung pengajian di peringkat PhD Pendidikan Sains di UKM. Kiranya cuti belajar sepenuh masa dengan beasiswa lah. Dan alhamdulillah saya dah lah siap tulis 6 chapter dalam pembangunan modul pengajaran. So adalah masa sikit-sikit nak buat benda lain kan. Dia macam tepu jugalah kalau menghadap tesis dan mengurus anak je sepanjang 3 tahun setengah ni. Dalam proses menulis pembetulan lah, dan insyaAllah akan pre-viva pada bulan Januari nanti. Tak, kawan-kawan semua doakan saya lah ya. InsyaAllah. Okey, kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Okey, pertamanya alhamdulillah sebab Allah takdirkan saya berada di dalam grup Gold Warrior di bawah leader yang cukup hebat, cukup berpengalaman dalam bidang perniagaan ni, Dr. Anissa dan Tuan Aiman. Sebenarnya saya bukan business minded dan saya mula mendaftar di KB Gold rasanya dalam tahun ni juga, dalam April, dan saya baru start mula menyimpan. Asalnya niatnya cuma nak menyimpan RM50 sebulan lah. Tapi bila saya masa tu alhamdulillah ada rezeki, saya upgrade dan
mula rasa serius nak buat recruitment pada bulan November sebab bila dah jadi GGM tu, bila kita menyimpan, kita tengok dia punya sale insentif tu menarik kan. So bila downline pun simpan, kita pun dapat sale insentif 2.2%. So nampak macam seronok pula. So saya sahut challenge untuk recruitment November. Okay, bila nak join challenge ni dengan saya sebenarnya pun ada trauma jugalah dalam bidang marketing ni. Masa kat universiti dulu, selalu kalau persatuan mahasiswa dia suruh kutip derma kan, kutip sumbangan kan. Pernah sekali saya kutip sumbangan di area Seremban, saya kena marah dengan seorang penduduk kat situ. Cakap, kenapa student kutip sumbangan apa semua kan. Sejak daripada hari tu saya terus macam tak berminat lah dalam marketing. Kan, nak ajak-ajak orang bisnes ni. So, lamalah saya memang tak minat lah dalam bidang bisnes sebenarnya. Jadi, dan walau bagaimanapun, saya cubalah sikit sebanyak kan mana-mana produk yang kadang-kadang saya guna tu, saya jual lah sikit-sikit macam tu. Okay. Dan tadi oleh kerana saya seorang guru dan juga saya seorang student, saya bukan leader. Dan saya start di KAB Gold ni kiranya sebagai orang biasalah, newbie kan. Dan saya, walau macam mana pun saya belajar sambil buat. Maksudnya saya belajar kebaikan menyimpan emas dan kebaikan bila orang lain pun menyimpan emas bersama kita. Okay, untuk target November tu, masa saya mula-mula nak join challenge tu, saya target 20 je. Kan, tapi bila sebab Dr. Anissa sebenarnya memang baguslah galakkan kami semua kan, tapi saya ni sejenis yang tak confident sebenarnya. Saya tak confident, jadi macam saya cakap dengan Dr. Anissa, saya mungkin tak mampu selaju macam doktor, tapi saya buat je lah macam tu kan. So saya target mula tu 20 je, so buat je lah macam tu. Okay, so next sebenarnya bila Puan Maizah pun approach untuk bagi sharing pada hari ni, saya sebenarnya semacam ya Allah, apa saya nak share ni, sebab saya ajak menyimpan ni pun mesti dalam kalangan keluarga je kan. Tapi saya beranikan diri untuk share sebab saya rasa sebenarnya untuk dapat recruitment dalam bilangan 50 goal saver tu memang agak banyak. So kalau saya yang macam ni pun boleh, so insyaAllah you all pun boleh, insyaAllah kan. Mula-mula tu memanglah kita takut orang reject, tak tahu ayat nak mula, malu nak approach kawan-kawan dan family, overthinking. Tapi bila kita berada dalam satu kumpulan, macam Kak Rozi cerita tadi kan, kami berada bawah Dr. Anissa. Dalam Dr. Anissa kumpulkan satu grup. Mereka berminat untuk sahut challenge ni dalam satu grup WhatsApp yang khas. So dekat situ dia train, bagi semangat, konsisten, sabar layan trainer kami ni kan. Jadi bagi saya sebagai newbie, semua akan melalui fasa yang sama. So bukan kalau saya rasa macam tu dan orang lain rasa macam tu, bukan you je seorang rasa macam tu. Semua orang rasa yang sama. Tapi kita perlu bermula dan buat je. InsyaAllah. Okay. Dan sebenarnya bagi saya bukan kita takut. Sebenarnya kita bukanlah takut orang kan. Tapi kita takut apa orang fikir. Macam saya pun sejenis macam itulah. Kalau takut dengan orang, cuma kita takut apa yang orang fikir. Jadi, apa yang perlu kita buat ialah kita kena ada turning point. Turning point dan ubah mindset. Ubah mindset. Okay, ubah mindset. Saya nak invite. Saya nak educate orang simpan emas. Saya tak ajak bisnes, saya tak paksa join, saya tak kejar rank. Saya just nak bantu orang mula simpan emas serendah RM50. Saya sendirilah tanamkan niat dalam diri saya macam tu. Kemudian bila niat kita berubah, cara kita bercakap pun jadi lebih tenang. Okay, sebenarnya saya dah cuti belajar 3 tahun setengah. So bila research mode ni, kita tak adalah jumpa orang sangat kan. Dah lama tak mengajar. Buat research je, sesekali jumpa SB. Kadang nak jumpa SB pun takut. Lepas tu jumpa orang pun sesekali pergi bengkel apa semua kan. Jadi kadang-kadang saya rasa macam saya punya introvert tu makin menjadi-jadi pula.
Tapi bila saya join KB Gold ni dan saya keluar daripada kepompong saya, cuba approach orang lain, cerita tentang kebaikan pada keluarga, saya rasa macam bila niat kita berubah, kita nak bercakap pun akan jadi lebih tenang lah. So, formula mudah yang saya fikirkan ialah first kita sapa, then kita cerita ringkas dan kita invite tanpa pressure. Dan tak dinafikanlah seperti mana yang Kak Rozi cerita sebelum ni, seperti mana Dr. Hanisah cerita sebelum ni, memang itulah yang kami buat bersama-sama. Okay. Okay, next. Okay, kalau kita lihat dekat sini, daripada sumber rekrutmen saya dalam November Challenge ya, sebahagian besar saya sebenarnya sehingga ke saat ini, saya belum habis pun lagi ikut frogs ni. Maksudnya saya belum pergi lagi ke 8 lubuk. Saya belum lagi pergi ke 8 lubuk marketing tu yang Tuan Amar ajar tu. Dan frogs ni pun sebenarnya belum habis lagi lah. Jadi kalau tengok kat sini 60% adalah family asas saya, di mana lebih kurang 10% adalah in-laws. Jadi totalnya 70% tu adalah dalam kalangan keluarga. Kan? Kemudian ada 10% daripada side occupation dan office mates dan 20% daripada social circle. Okay, bagi saya family ni paling mudah lah untuk saya approach. Mungkin Alhamdulillah sebab saya dikurniakan keluarga yang besar. Jadi dalam kalangan mula-mula kita daftarkan mak ayah kita lah. Kemudian adik-beradik dan adik-beradik saya 5 orang. Semuanya mempunyai anak purata 5 ke 7-8 orang dan kebanyakannya dah dewasa juga dan dah beranak pinak lah. So ada mak ayah, adik-beradik, anak saudara, cucu saudara. Lepas tu di samping tu ada juga kita approach sepupu dan ipar-duai. So total tu saja ada dalam 70%. Sebab family ni kita bukanlah sebab sales tapi lebih kepada trust sebab kita nak ajak family member kita simpan sikit-sikit. Nak lindung nilai duit tu, nak elakkan duit daripada bocor. Dan saya juga celebrate small win lah dengan family. Contohnya, daripada pembelian tu ada dapat hadiah uncang emas percuma, ada dapat gold bar percuma, ada dapat dan daripada recruitment ni ada juga dapat uncang emas percuma tu kebanyakannya saya beri balik kepada family member. Sebab bila kita sedar bahawa dalam KB Gold ni, dalam perniagaan emas bersama KB Gold ni, dia mengamalkan konsep muamalat secara Islam, iman dan ihsan. Jadi bila kita sharing, kita lebih seronok, lebih happy. So bila saya buat macam tu, saya lagi seronok nak ajak orang lain kan bersama-sama. Then medium yang saya guna sepanjang recruitment ni lebih 90% melalui WhatsApp je lah secara online. Dan bersemuka tu tak banyak. Kuranglah daripada 5 macam tu. Dan skrip kebanyakannya yang saya guna memang skrip daripada Dr. Hanisah dan Tuan Aiman. Dan ada sikit-sikit je saya adjust skrip saya sendiri bergantung pada sasaran orang yang kita nak recruit tu lah. Okay. Dan dari segi occupation dengan office mate ni adalah saya approach juga pakar-pakar dalam kajian saya sebab saya memang berniat nak bagi mereka sikit imbuhan. So saya approach diorang untuk daftar dan saya transfer uncang emas macam tu. Social circle ni kebanyakannya rakan-rakan lama daripada sekolah lama, rakan-rakan yang kita banyakkannya kawan-kawan lah dan kawan-kawan yang kita kenal di sosial media dan juga di media sosial dan juga di universiti. Okey. Tak? Okey, dah penutup dah ni. Okey, secara keseluruhannya sebab ini adalah boleh dikatakan bulan pertama lah dan bila saya sahut cabaran seterusnya, challenge untuk Disember ni, saya sedar semuanya memang tidak akan sempurna. Namun kita perlu bermula dan kita ada sistem, kita ada leader, kita ada team sebab masa first saya masuk KB Gold memang
basically kita dengan Dr. Anissa dengan Tuan Aiman dan grup Gold Warrior lah kan. Tapi bila dah masuk grup leader, kita bersama Tuan Afian, Puan Maiza dan kita ikut sharing-sharing yang diadakan secara kerap dan percuma. Dan ni pun saya rasa satu kelebihan lah sebab sharing yang secara kerap dan percuma ni memang banyak bagi input yang berguna untuk kita rasa lebih yakin untuk approach orang lain kan. Dan dapat direct pula pendedahan daripada CEO KAB Go sendiri. Jadi ini adalah peluang yang baik untuk kita follow leader dan tim rapat-rapat dan kita duplicate apa yang orang sebelum kita buat. Sebab seperti mana yang CEO kita cakap pun, orang yang di atas-atas sebenarnya dah banyak berjaya. Jadi kita cuba untuk duplicate sahaja. Dan seterusnya bagi saya kunci untuk kita mengumpul lebih banyak reserve itu adalah konsistensi lah. Memang kita kena konsisten. So, saya sendiri, saya tak adalah list yang proper macam Kak Rosie buat tadi. Saya ni jenis langgar je macam tu. Buat je. Jadi, setiap hari saya akan approach seramai mungkin yang saya boleh dan saya aim sekurang-kurangnya dapat 1 GS atau 2 GS. Kalau lebih tu rezeki lah. Kalau hari ni tak dapat, esok cuba double. Kira cover hari yang tak dapat tu. Okay, lepas tu waktu yang challenge December pun, actually mula-mula saya letak 20 je. Lepas tu Dr. Nisa marah. Dr. Nisa kata sebab November boleh achieve 53, takkan December nak letak 20 je. Sebab saya ni kononnya nak buat santai-santai je lah kan. Lepas tu saya takut jugalah dengan mak-mak saya tu, saya letaklah juga bulan ni 50. Tapi insyaAllah kita cubalah setakat mana yang termampu kan. Okay, jadi berani mula walaupun ada perasaan takut tu normal dan jangan tunggu pandai baru buat. Buat je insyaAllah pandai tu akan menyusul. Buat dengan sabar dan buat dengan betul insyaAllah. So saya rasa setakat saya newbie baru 2 bulan yang sebenarnya mungkin bukan orang selayaknya nak bercakap tentang rekrutmen pun tapi meraihkan mak-mak saya dan juga permintaan daripada Grup Infak. Terima kasih kerana memberi peluang saya untuk sharing pada malam ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Diana. Jadinya kita banyak yang kita dapat pada malam ni dari segi apa praktis orang kata apa di alam realiti kan, maksudnya di atas apa padang lah maksudnya kan. Selalu kita dapat ilmu-ilmu yang apa secara teori, tapi maksudnya daripada proven case lah daripada kedua-duanya. Dan antara yang disebut oleh Puan Diana tadi, bila kita bersama dalam tim ni kan, bila kita tak cukup kuat ni, kita bila dapat semangat daripada orang lain, jadi at least kita akan apa rejuvenate, kita boleh macam mana kita ni kan semangat kita semula kan. Kalau tengok dalam grup WhatsApp tadi macam Puan Diana sebut Gold Warrior, dalam grup Infak sendiri kita tengok kan, sama-sama kita support each other kan. Dan seterusnya dari segi duplication, konsisten, yang paling penting memberi semula. Sharing is caring kan. Sharing is caring. Ni bukan berkaitan apa yang kita bahagi saja, tapi kalau kita tengok dalam grup Infak sendiri, ada antara leader-leader, ada juga tuan-tuan dan puan-puan yang share poster-poster yang cantik. Contohnya poster daripada Tuan Anas, Puan Natra, Tuan Hafizul, Dr. Anissa, dan juga semangat-semangat daripada Dr. Syafiee, Tuan Razif, Puan Termina, Puan Raihan, dan leader-leader yang lain lagi lah. Maksud kita ramai leader dalam ni, tak nak sebut salah satu, saya tak terlistkan, tapi semua leader-leader ni banyak membantulah. Sama ada tim dan tim Infak sendiri dan tim-tim yang berada yang bernaung di bawah Infak kan, Gold Warrior, Gold Champion dan sebagainya. Jadi kita dah habis dah dengan sesi sharing daripada kedua-dua kita punya pemenang di kemudian lepas. Jadi saya buka kepada sesi soalan lah, selama lebih kurang 5 ke 10 minit daripada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada nak bertanya kepada Puan Rosie dan juga Puan Diana. Boleh on mic ataupun ni tulis di bahagian chat lah. Okay, dipersilakan. Semua faham ni. Semua bersifat praktikal. Cuma tinggal nak buat je, tak buat lagi kan.
Ni untuk diri saya juga ni. Dia dah turun, dia pun menurun daripada yang bulan lepas ni. Nak tulis pun segan dalam grup ni. Moga dapat semangat balik lah. Adakah soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan ni? Okey, soalan daripada Dr. Nisa. Nak tanya, apa impak kepada insentif bila rekrutmen aktif? Oh, ni nak tanya pada presenter ke nak tanya pada siapa ni, doktor? Impak kepada insentif bila rekrutmen aktif. Okey. Ada kita nak kumpul soalan ke ada daripada kalangan presenter? Okey, dua-dua presenter tadi yang mungkin nak jawab soalan Dr. Nisa. Kesan kepada insentif bila rekrutmen aktif, maksudnya bila kita ramailah kita rekrut ni, apa kesan atau apa insentif yang dapatlah kepada kita ni? Silakan Kak Rozi. Ya, nak jawab? Silakan. Dululah. Bagi saya, untuk saya sebelum ni, saya kata dah 2 tahun tu saya hanya membeli untuk diri sendiri, ataupun saya paksa anak saya beli, ataupun saya ajak suami saya beli. Itu je. Jadi insentif saya sikit, selalu sikit. Dan saya memang tak pilih pun RM. Saya masuk dalam Uncang Mas terus. Sebab saya tahu kalau dapat RM50, saya jarang lah nak beli mas mula. Saya bimbang macam tu lah. Jadi sebiar je ada kosong-kosong kat belakang tu, saya dah happy dah. Tapi bila bulan 11 tu saya tengok banyak transaction dalam masa yang saya tak tahu siapa beli. Dan sebulan walaupun sikit tapi saya tengok banyak dan kerap. Jadi bulan 11 tu saya dah mula tukar sebab saya kata saya ada berbual dengan Diana jugalah. Saya kata akak ni payah sikit lah nak loading nombor-nombor ni kan. Kalau nombor gram tu kosong-kosong berapa, agaknya berapa ringgit, tapi kan nampak RM tu terus kita nampak nilai ni kan. So saya dah tukar. Saya rasa happy tengok insentif walaupun taklah sebanyak leader-leader kat atas, tapi sangat berganda lah. Untuk saya sendiri berganda pada sebelum ni. Bulan 12 ni belum masuk lagi kan. Tapi saya tengok setakat ni pun transaction tu sangat banyak. Bagi saya banyak lah pada sebelum ni. Sebelum ni suami saya, anak saya, itu saja. Dan selepas ni saya tengok ada dah. Tengok siapa beli ya? Tak tahu dah siapa beli kan. Tapi ada sentiasa ada. Dan saya bersyukur juga dengan KB Go yang selalu sangat buat diskaun, buat promosi. Memang sangat-sangat orang rasa teruja lah. Kalau ada duit masa tu, memang teruslah nak beli, terus nak menyimpan. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Kak Rozi. Okey, bagi saya pula ya. Bila tengok insentif ni, sepanjang saya join KB Go selama 2 bulan ni, saya dapat insentif gram sebab saya tak pilih RM, saya saja pilih gram sebab memang saya ni nak mengumpul gram dahulu. Jadi hampir 1 gram saya dapat kumpul dalam 2 bulan ni. Sedangkan kalau harap saya kumpul sendiri, 1 gram tu kadang-kadang dalam setahun jugalah kot rasanya kan. Kalau sebulan simpan 50. Jadi ada yang dapat 0.25 gram daripada KB Gold sendiri dan Uncang Emas. Ada juga dapat Uncang Emas daripada Infak, Alhamdulillah. Dan insentif sendiri dalam 0.6 gram. Jadi itu yang membuatkan saya rasa teruja dan insya-Allah jika lebih ramai Go Saver yang dapat kita rekrut dan lebih ramai yang menyimpan, secara tak langsung memang akan meningkatkanlah kita punya insentif jualan insya-Allah, dan tak mustahil boleh menjana passive income yang memuaskan. Betul. Puan Diana dan Puan Rozi, ada soalan lain ke? So bila kita berkata pasal insentif ni, mungkin ada orang tak berminat lah untuk dengar kan. Tapi betul, saya setuju lah yang tadi dengan Puan Rozi dan Puan Diana kan. Bila kita tengok dalam kita punya insentif tu punya life insentif. Kalau biasanya insentif tu untuk setiap bulan kan. Life insentif tu ialah setiap hari. Sekiranya ada orang ada di kalangan GS kita ke ataupun kita sendiri yang membeli, kita akan dapat insentif tu. Jadi kita akan rasa seronok lah bila tengok dalam jumlah RM ni. Dan sebenarnya ni tips lah daripada leader-leader sebelum ni lah. Sekiranya kita dapat insentif tu, seeloknya sebaiknya lah. Kalau boleh kita dapat dalam nilai ringgit Malaysia lah, supaya kita boleh buat benda yang semula dan kita dapat insentif lagi. Itulah, itu tips and triknya lah kan. Ada soalan lain tak? Ya, ada nak tanya ke? Apa ni? Kat sini tulis Igusra iPhone. Saya tak sure lah. Puan Ketua ni, kalau ada soalan nak tanya.
Benda last minute lagi kan? Tak ada Okay. Okay, kalau tak ada lagi, saya ucapkan banyak terima kasihlah kepada Puan Rozi dan Puan Diana kerana telah setuju bersama-sama untuk sharing pada malam ni kan. InsyaAllah sikit sebanyak ilmu yang kita dapat dan kita boleh praktikkan dalam tempoh beberapa hari lagi nak menghabiskan Disember ni tahun ni untuk kita dapat untuk kita bawa ke tahun depan pula kan. Jadi yang paling penting kita kena tahulah bisnes KAB ni adalah bisnes referral. So memang bila referral ni semakin banyak, semakin ramai kita referkan dan semakin ramai orang yang buat belian, insyaAllah semakin ramai orang kita bantu dan insyaAllah kita boleh tambah passive income kita kan. Okey, jadi untuk agenda seterusnya saya ingin menjemput Dr. Syafiee lah. Dr. Syafiee untuk sedikit presentation berkaitan dengan handling objection dan mungkin boleh wrap up teruslah kita punya program pada malam ni. Dan kalau ada soalan boleh terus tanyalah di ruangan chat untuk kita jimatkan masa supaya Dr. Syafiee pun boleh terus jawab lah. So Dr. Syafiee ni memang pakar menghadapi handling objection dan rejection daripada prospek. Dr. Syafiee ini merupakan doktor pakar di KPJ di Segamat. Jadi tanpa melengahkan masa saya serahkan kepada Dr. Syafiee. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Maiza. Boleh dengar? Semua boleh dengar? Boleh, okey. Mula saya perkenalkan diri dululah. Saya pakar bedah am di Hospital Sena di Segamat. Di Segamat pun baru pindah lah, baru bulan 7 tahun ni saya pindah sini. Di KAB Gold ni pun saya masih baru sebenarnya, baru bulan ni genap 2 tahun lah. Saya join 18 bulan 12 2023. So masih baru lah. Okey. Yang keduanya, supaya saya segi cakap ni saya tak pandai bercakap sebenarnya sebab saya banyak buat kerja dengan tangan, ya. Jadi okey. Mana slide nah? Ini slide dah objection yang kelima tu. Okay, start dengan ni. Okey. Handling objection. Yang ni tajuk ni saya sebenarnya terlepas pandang ni. Saya pun rasa macam tajuk yang agak berlainan sebab mula saya bagi tugas untuk rekrut secara face to face, rekrut direct kepada prospek. Okey. Yang handling ni handling objection ni pada saya benda yang agak baru lah ataupun pada saya lah sebab yang ini lebih kepada macam mana nak jaga hati kita, nak jaga mulut kita bila dapat bantahan daripada prospek yang kita jumpa. Maksudnya tu kita kena bantu prospek untuk buat keputusan. Yang objection ni maksudnya belum tentu dia reject. Mungkin dia nak tapi dia perlu sedikit masa ataupun sedikit maksudnya prospek itu berminat tapi belum yakin. Jadi tugas kita ni sebagai ejen bukan untuk berdebat tapi untuk membantu mereka buat keputusan. Kalau prospek yang banyak tanya tu sebenarnya bagus. Saya lebih suka prospek yang banyak tanya daripada prospek yang diam. Dia kata nanti kalau saya nak saya join. Itu biasanya itu rejection yang paling halus lah, ya. Tapi kita tak perlu berdebat. Bila berdebat ni kita jadi macam nak bergaduh. Nanti suara pun nada suara pun tinggi. Okey. Yang saya sebut tadi, memang prospek tu sedang menilai, memang dia ambil berat dan dia mahu kepastian. Yang ni kena sabar.
Sebab ada prospek yang saya approach, ada yang sampai setahun baru dia join. Dan yang sebelum ni saya sebelum ni dengan company lain ada yang 8 tahun. Dan isteri saya sendiri pun 8 tahun untuk dia buat keputusan untuk minat dengan emas. Memang agak masa yang lama, tapi bila kita kejar profit, kita akan jadi cepat putus asa. Okay, next. Okay. So, objection yang pertama ni biasanya kita jumpa ialah saya tak cukup duit, ataupun saya tak ada duit, ataupun gaji saya cukup. Dan ini kerap berlaku, sama ada dia gaji kecil ataupun gaji besar. Dan kawan saya yang di kalangan doktor pun dikata gaji cukup ataupun gaji tak cukup. Jadinya yang ni lebih kepada maksudnya kita tak nampak keutamaan. Sebabnya yang berlaku ialah kita nak simpan, kita tunggu ada duit lebih. Yang tu takkan berlaku lah. Sebabnya yang saya selalu sebut, kita kerja penat-penat. Kita dapat gaji, kita kayakan orang. Kita kayakan telco, kita kayakan bank, kita kayakan macam-macam lagi lah. Jadi kita kekal miskin. Jadinya yang ni biasa akan saya sebut, at least simpanlah 10% daripada gaji sebelum dibelanjakan. Dan 5% simpan emas, 5% lagi simpan dalam RM, maksudnya dalam tabung haji, ASB dan lain-lain lagi lah. Jadinya bila sebab duit ni dia jadi macam benda yang kan ada psikologi pasal duit kan. Duit banyak pun habis, duit sikit pun habis. Jadi kalau tak mampu juga nak simpan 10%, saya kata simpanlah RM50. Kalau tak boleh simpan RM50, mungkin RM10 lah, ataupun RM1 sebulan. Tengok macam mana. Yang penting nak perlu pada konsisten. Okay, next. Okay. Yang objection yang kedua biasanya dia akan kata nanti dulu, saya fikir. Maksudnya mungkin tak cukup yakin. Dia tak cukup yakin dengan emas, ataupun dia masih ragu-ragu pasal emas. Dia sebab yang banyak orang reject pasal emas, sebab emas ada dua harga. Beli mahal, kita jual balik murah. Jadinya itu satu kepahaman yang agak menyimpang lah. Sebab bila by time dua-dua harga tu akan naik. Dan untuk 8 tahun yang lepas, harga emas pun dah naik 3 kali ganda. Kalau yang perak dah masa 5 tahun ni dah naik 8 kali ganda. Jadi memang mereka perlukan masa lah. Kalau mereka boleh tanya banyak soalan, itu lebih baik. Dan prinsipnya kita cuba cari punca. Mungkin yang kedua, jangan terlalu menekan. Sampai masa nanti insya-Allah bila dengan doa, dengan usaha, mungkin mereka akan terbuka hati untuk join lah. Okay, next. Yang berikutnya, okay, slide berikutnya. Objection yang ketiga tu, mana objection ketiga? Okay, next . Okay, yang ni objection yang kerap juga berlaku. Dia kata nak bincang dengan pasangan. Kalau suami nak bincang dengan isteri, kalau isteri nak bincang dengan suami, kalau anak dia kata duit dia semua mak tolong simpankan. Yang ni pun sebenarnya satu objection yang kerap juga berlaku. Maksudnya pada saya memang kena bagi mereka masa untuk berbincang, dan kita boleh sediakan jawapan jawapan yang ringkas, yang mudah. Dan kalau boleh jumpa dua-dua pasangan tu lebih baik. Tapi biasanya susah lah nak jumpa. Kecuali kalau kita boleh bawa keluar ataupun pergi ngeteh ke ngopi ke, mungkin boleh.
Tapi setakat ni banyak jawapan macam ni memang tak ada yang pada saya. Setakat saya belum jumpa lagi yang join. Kalau join pun terlalu sedikit lah. Okay, next. Okay, yang ni pun objection juga ni. Emas mahal sekarang. Yang ni pun sebenarnya jawapannya adalah emas sentiasa mahal pada masanya. Sebab dulu pun 10 tahun dulu pun emas mahal. Sekarang pun lagi mahal. Jadinya mungkin tak faham konsep jangka masa panjang lah. Maksud emas ni menyimpan nilai dan duit kita ni sebenarnya makin kecil. Ya, RM50 sekarang tak sama dengan RM50 10 tahun yang lepas kan. Jadi kita kena simpan pada gram emas tu dan bukan pada harga. Maksudnya kita fokus pada nilai emas tadi tu. Dan bila mereka faham, insya-Allah mereka akan mula akan join dan mula buat simpanan lah. Okay, next. Ini rasa cepat sangat tak ke ataupun nanti boleh tanya soalan kemudian ya? Okey, yang objection yang kelima, yang ni tak yakin ataupun takut rugi. Mungkin kurang ilmu atau pengalaman ya? Jadi simpan emas sebenarnya tak rugi. Kita cuma alihkan duit kita dalam bentuk ringgit Malaysia kepada aset emas yang nilainya semakin naik setiap tahun. Jadi ini aset fizikal dan juga bukan skim cepat kaya. Cuma emas ni dia tak mendatangkan dividen atau bonus setiap bulan atau setiap tahun. Cuma kita akan untung bila berlaku kenaikan. Jadi kadang-kadang kawan-kawan yang suka pada saham mereka kata bila emas dah naik, bila nak jual gitu. Maksudnya sejauh balik biasanya kita simpan emas kan ada matlamat. Jadi bila sampai matlamat tu kita jual lah emas tadi tu untuk tunaikan matlamat yang kita set sebelum tu. Mungkin untuk pergi haji, untuk settlekan hutang rumah dan untuk anak masuk universiti dan juga untuk pencen. Okay, next. Objection kelima. Okey, yang ni formula mudah lah untuk macam mana nak hadapi objection. Yang ni pun saya masih belajar untuk jadi pendengar yang baik. Kadang-kadang saya pun tak sabar juga nak dengar sepenuhnya. Maksud dengar tanpa potong, biar ada orang cerita semua dan kita empati, kita kena faham lah. Dia orang kata duit gaji cukup saja, anak ramai ataupun kos kehidupan dah makin naik kan. Kemudian kita kena cari nilai punca sebenar. Kemudian maksudnya mindset tadi tu. Mindset kita mindset ni adalah kita nak simpan tunggu ada duit lebih. Sedangkan pakar kewangan suruh simpan dulu sebelum belanja. Maksudnya kurang-kurang 10% daripada gaji tu disimpan dulu, baru yang bakinya baru dibelanjakan. Jadi kalau hujung bulan duit habis, duduk diam-diam di rumah ya, jangan keluar, ataupun kena fikir yang lain lah, beli ikut kehendak ataupun beli ikut kemahuan, atau beli ikut keperluan ataupun beli ikut kehendak. Itu benda yang penting juga tu. Kadang-kadang yang berikutnya, bila nak beli barang yang mahal tu mungkin kena fikir 10 kali, ataupun mungkin jangan hutang, buat simpanan dulu. Kadang-kadang bila dah cukup, duit dah cukup, tak jadi pun nak beli benda tu. Dan ada juga yang kita dah beli macam jadi gajah putih yang tak guna pun. Itu pun kerap juga berlaku. Kemudian kita boleh guna analogi atau cerita. Biasa saya suka cerita yang pasal antara simpanan emas dan juga simpanan duit. Saya bagi contoh pengalaman saya bila simpan untuk anak lah. Duit raya dia ataupun duit yang daripada penuntukan kita, simpan emas dan juga simpan di tabung haji.
Walaupun masa tu sebab emas masih murah, jadi peruntukan pada emas tu masih kurang bandingkan tabung haji. Jadi selepas 10 tahun, nilaian simpanan emas tu, harga buyback tu 2 kali ganda lebih tinggi daripada simpanan dalam tabung haji. Walaupun setengah orang dia tak suka nak bandingkan emas dengan tabung haji sebab dua benda yang berbeza. Jadi ni pada saya tak rugi pun simpan emas. Dan contoh isteri saya, dia keluarkan duit tabung haji sebanyak 10,000 untuk beli emas. Jadi selepas masa tu emas Quick Finance lah. Masa tu lepas 8 tahun sebab Quick Finance nak tutup operasi di Malaysia, dia jual daripada 10,000 tu dia dapat 21,000. Itu yang dia terbuka minda untuk simpan emas. Maksudnya nilai emas tu naik lebih tinggi banding dengan dividen yang dapat daripada tabung haji. Kemudian yang akhir sekali itu ajak khususan kecil. Maksudnya mulakan konsisten lah menyimpan sikit-sikit. Tak mampu nak simpan 10%, simpanlah RM10 ataupun ikutlah. Yang penting buat keputusan kecil untuk mulakan simpanan. Okey, next. Okey. Jadinya ini pun saya masih belajar juga ni, mindset penting ni. Jadinya jangan ambil objection secara peribadi. Kita kena kawal hati kita. Sebab saya pun jenis kadang-kadang cepat juga marah. Yang kedua, tugas kita sampaikan. Kita sampaikan ilmu, sampaikan yang kuasa emas. Kita tak boleh paksa. Sebab hidayah tu milik Allah. Yang saya suka cerita tu sebab ikut yang law of rejection tu kan, kita jumpa 100 orang, 20 orang je yang setuju. 20 orang yang setuju tadi tu sebenarnya 4 orang je yang konsisten menyimpan. Jadi bila kita kecilkan, kita jumpa 5 orang, insya-Allah orang yang 4 orang tu akan reject untuk maksudnya apa tu, yang orang kelima tu akan join, dan itu rezeki kita lah. Yang 4 tadi tu sebenarnya mungkin untuk kita belajar bersabar, bukan paksa, bukan marah. Dan yang kelima tu insya-Allah memang itu memang jadi. Cuma kadang-kadang kita ni saya sendiri pun kadang kurang sabar. Apa tu, macam susah nak ikut orang. Yang berikutnya konsisten follow up sampai close ataupun sampai dia reject. Tapi setakat ni bila dah 2 tahun dengan KB kot ni, saya dah kurang sebenarnya nak follow up. Kecuali kalau kita jumpa berdepan lah. Sebab biasanya prospek yang ramai yang saya dapat ialah pertama keluarga, yang kedua staff di hospital lah. Sebab kita kadang jumpa hari-hari kan, jadi lebih senang nak follow up. Dan senang tu nak bertanya direct. Okey, next. Okey, yang ni take away. Mungkin yang ni semua boleh latih sendirilah. Saya pun masih berlatih juga untuk buat homework sendiri. Yang 5 objection tadi mungkin boleh latih faham 5 konsep. Bukan hafal ayat lah, faham konsep dia. Kemudian yang lain konsisten lebih penting untuk pandai bercakap lah. Saya pun sebenarnya masih belajar bercakap sebab kerja saya walaupun bercakap tentang perubatan tu, sebab daripada tu dah berapa tahun dah lama kan. Yang benda ni masih baru. InsyaAllah mudah-mudahan kena banyak doa, kena niat yang betul. Doakan kawan-kawan lain, doakan semua EPP yang lain semua berjaya dengan emas, insyaAllah. Doa tu nanti makbul, mudah-mudahan kita pun dapat benda yang sama juga.
Okay, next. Saya tu ikut. Ini yang tadi lah boleh buat apa tu homework sendiri, cari objection yang paling kerap jumpa, kemudian boleh buat latihan untuk jawab dalam minda kita, mungkin boleh tulis ataupun mudah boleh tanya ChatGPT pun bagus juga. Kadang-kadang ChatGPT dia bagi idea yang kita yang mungkin kita tak terfikir. Sebab ilmu ni sebenarnya kena banyak membaca, kena banyak baca buku baru senang dapat ilmu ataupun perkongsian daripada kawan-kawan lah. Cuma bila baca buku ni kita lebih fokus lah. Okay, next. Dah habis tak? Okay. Penutupnya tu ilmu tanpa tindakan tu angan-angan je. Maksudnya kita ada ilmu tapi kita tak buat apa-apa, itu cuma angan-angan. Dan tindakan tambah ilmu tu itu satu kerugian. Maksudnya kena buat dua-dua lah. Tambah ilmu dan kita ya macam yang tadi Puan Rosie dan Puan apa tu Nordiana dah kongsi, tahu tapi tak buat tindakan. Maksudnya tak rekrut lah. Dia tahu pasal kebaikan mas tapi dia tak kongsi dan tak buat tindakan. Tapi bila dia mulakan tindakan rekrut prospek, so jadinya dia dapat tambah ilmu dan dapat tambah downline dan juga dapat tambah insentif. Yang lain saya tambah sikit ni, untuk mungkin untuk apa tu konklusi yang berikutnya. Saya ingat ini kita dah di hujung tahun, di hujung tahun 2025, dan tahun depan mungkin kita boleh buat target baru untuk tahun depan. Sebab apa ni, KB Gold ni satu platform yang bagus dan banyak beri manfaat pada kita jugalah. Maksudnya untuk yang target paling besar ialah percutian percuma lah. Yang tu sebenarnya atas ihsan CEO juga. Cuma target tu saya tak pasti secara tepat. Ada kata mungkin kena buat sales 2 juta setahun. Maksudnya kita punya pembelian kita dan juga pembelian downline bawah kita. Maksud tu kita boleh kecilkan lah. Maksudnya bagi untuk sebulan, bagi untuk yang macam tadi pengurusi yang sama dengan kecilkan daripada yang besar pada setahun jadi sebulan jadi mingguan, seolah boleh capai. Yang kedua, sebab pembelian tu adalah pembelian kita dan GS bawah kita. Jadi ini kalau yang mana anak-anak, sebab isteri dan anak-anak saya semua dah GGM. Jadi lepas ni kena tukar strategi lah. Maksud bila nak beli emas tu, mungkin beli bawah akaun saya dan saya kena transfer lah. Sebab kita perlukan pembelian bawah kita dan yang bawah GS kita. Pembelian bawah yang EP bawah kita tak dikira. Itu semua masuk dalam group sales. So saya rasa itu sajalah perkongsian saya dan saya buka untuk soalan lah. Kalau ada nak tanya. Kalau saya tak jawab mungkin Puan Maizah boleh jawab kot. Okay, terima kasih pada Dr. Syafiee. Okay, ada soalan ke? Nak tulis di ruangan chat ke? Mungkin sebab tak ada soalan doktor, sebab ni doktor dah bagi praktikal tadi kan. Contoh soalan apa yang rejection yang biasa kita kita biasa kita face kan. Maksudnya soalan contoh nak tanya suami tak minat lagi kan. Tapi kalau ada soalan yang lain bolehlah utarakan. Kita post minit. Kalau boleh saya nak tamatkan session kita ni pada pukul 10.30 lah. Okay. Ada soalan ke?
Tak ada kot. Sebabnya dah clear sangat dah doktor. Sebab memang bagi apa? Dia Memang straight forward lah. memang straightforward lah. Memang apa soalan orang tanya, orang reject, terus jawapan kan doktor bagi kan. Cuma yang tadi Dr. Syafiq pun tekankan tentang apa kita diversifykan kita punya portfolio lah. Kan contoh dia letak tabung haji, di bank dan sebagainya kan. Kita boleh tambah. Kita maksud bagi kesedaran lah kepada masyarakat supaya apa tambah dari segi simpanan emas kan. Dan untuk seterusnya kita pergi kepada ni lah, pengumuman lah sebelum saya nak tamatkan session pada hari ini. Pengumuman berkaitan dengan kempen rekrutmen yang Infak sedang jalankan. Kempen ni dari segi rewardnya adalah sumbangan daripada Dr. Syafiq sendiri iaitu sebanyak RM1,000. Dan kita untuk rekrutmen bulan Disember ni ada 2 kategori. Yang pertamanya rekrutmen untuk Gold Saver. Bermula dengan 20 GS yang berjaya direkrut, kita akan reward sebanyak RM10. 30 RM20, 40 RM30 dan seterusnya lah. Okey, yang keduanya, kategori keduanya ialah rekrutmen untuk EP iaitu Executive Partner. Setiap seorang yang berjaya merekrut seorang EP akan diberikan reward sebanyak RM10. 2 EP 20, 3 EP 30 dan seterusnya. Dan jumlah ni maksudnya akan untuk sepanjang tempoh Disember ni akan berterusan sehingga habis jumlah RM1,000 yang Dr. Syafiq ni lah sponsor untuk rekrutmen ni. Dan setakat pagi tadi, 6 lebih pagi tadi, GS yang menjadi rekrut oleh tim Infak ini berdasarkan listing yang ada dalam group leader tu ialah sebanyak 492 orang, EP 38 orang dan allocation yang dah berjaya dimenangi oleh leader-leader ialah sebanyak RM480. Masih berbaki RM520. Ni setakat 6 lebih pagi tadi. Mungkin sampai petang ni saya tengok dari segi listing yang ada tu dah bertambah dah jumlahnya. Tapi sebab kita tak total up lagi dan kita harapkan dalam tempoh 8 hari, 9 hari ni kita dapat tambahkan lagi lah kita punya rekrutmen ni dari segi GS dan juga EP. Dan untuk makluman semua, untuk rekod yang bulan lepas kita berjaya rekrut seramai 701 orang GS daripada tim Infak sendiri. Dan kita harap untuk bulan ni kita dapat tambahkan lagi dah dalam tempoh baki ni untuk lebih daripada yang bulan sebelum ni. Yang itu pertama, promosi daripada Infak, kempen daripada Infak. Yang keduanya ialah promosi daripada pihak KAB Gold sendiri selama 2 hari ini, iaitu hari ini dan esok ada 4 promosi. Yang pertamanya diskaun pembelian uncian emas sebanyak RM10 per gram. Yang keduanya diskaun belian terus juga sebanyak RM10 per gram. Dan untuk kupon tu boleh masukkan BT Yes 2025 untuk kita dapatkan diskaun sebanyak RM10. Yang seterusnya peluang untuk upgrade sebagai executive partner. 5 gram untuk Gold Advisor, 10 gram Gold Manager, 35 gram dan Gold Group Manager. Dan seterusnya ialah cabutan bertuah. Semua pembelian untuk tarikh hari ini dan esok layak menyertai cabutan bertuah khas. Yang ini tak tahu lagi dah hadiahnya apa, tapi insyaAllah akan dimaklumkan kemudian lah. Jadi kita ambil peluang lah untuk sama-sama kita kita sebarluaskan promosi-promosi yang ada ni dan kita bersama-sama lah untuk kita tingkat gandakan kita punya rekrutmen dan usaha kita lah untuk kita akhiri penutup tahun ni 2025 ni dengan insyaAllah yang lebih baik lah. Jadi okey, rasa tak ada apa-apa lagi. Saya mau Ada puan Maida, ada sikit nak cakap. So yang pasal sponsor tu, hadiah tu saya akan bagi dalam bentuk uncang emas lah. Maksud saya akan transfer nilaian RM tadi dalam bentuk uncang emas kepada peserta yang berjaya lah. Betul. Itu satu. Yang kedua mungkin tahun depan insyaAllah kalau sambutannya baik, mungkin kita boleh teruskan untuk tahun depan. InsyaAllah saya boleh sponsor lagi. InsyaAllah mungkin leader-leader lain ke nak kita akan menggabung tenaga. Ataupun leader lain pun boleh juga kalau nak tambah-tambah mungkin bagi hadiah lebih besar sikit. Ya, betul. Untuk semarakkan lagi lah kita yang kempen ni untuk kita bantu kita sebar Ya, luaskan betul. berkaitan dengan KAB segi KAB Gold ini kepada masyarakat kan. Jadi saya semasa saya tutup ni saya minta maaf lah sekiranya ada kekurangan sepanjang saya mengendalikan majlis pada hari ini. Jadi kita tangguhkan majlis kita atau sesi kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul As.
Terima kasih pada semua. Boleh tak kita yang mana boleh buka kamera tu? Boleh buka kamera untuk kita ambil gambar. Puan Natra, okey. Okey ke Puan Natra, macam mana untuk ambil gambar ni? Dah ke belum ke? Sorry saya kalau ada yang boleh bantu ambil gambar ni, saya ni part technical out sikit. Okey, done. Okey Natra? Okey. Okey. Sekarang sekali lagi. Tak apa sekali lagi ya. Saya 1, 2, 3. Saya pelik 1, 2, 3. Okey, dah semua. Okey dah. Okey. Terima kasih banyak semua. Minta maaf dah lebih 3 minit. Jadi kita jumpa untuk sesi yang berikutnya lah. Untuk bulan depan di tahun baru, azam baru, semangat baru insya-Allah. Kita mungkin akan bertemu lagi Dr. Syafiee dan tim-tim Otai. Otai lama lah yang akan berkongsi dengan kita macam mana cara marketing cara orang lama insya-Allah. Jadi saya minta maaf lah dan sama-sama kita ni dah malam ni. Okey, jadi tak ada apa dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus,